Masa untuk guna serangan terbaik saya. Fire Impact! Saya dah faham. Fire Impact! Real Rotation! Perhatian kepada semua pemain. Episod 2. Jadilah rakan seperjuanganku, Firestorm. Firestorm, hapuskannya! Kekuatan ni macam orang yang berbeza. Sky Knight, tambah kelajuan di tepi gelanggang. Sebab dia meremehkan kuasa Firestorm. Harry, tak gunakan tenaga dia semasa melancarkan gasing dia. Lepas dah sedar kesilapannya, dia terus arah Sky Knight memecut di luar kawasan medan pertempuran. Nampaknya, dia ada pengalaman pertempuran yang hebat. Firestorm, cepat kejar dia! Firestorm, maju! Tak sangka dengan Hela tu, awak boleh gantikan kekurangan tenaga. Tenaga awak memang berbeza dengan Sonic Matrix. Sky Knight, bertahan! Sikit je lagi. Ingatkan tu peluang untuk saya menang. Tapi hampir-hampir diserang balas oleh mereka. Tak apa, dari segi tenaga, Firestorm masih ada kelebihan. Baiklah, Sky Knight. Serang balas! Alamak, Sky Knight! Ya! Firestorm dah menang! Memang tak salah percayakannya. Skor 1 berbalas 1. Bila masa ada pengadil pula? Bukan cuma pengadil, tengok keliling awak. Mereka ni datang tengok saya bertarung ke? Ryan? Ramai orang tengah tengok. Kita memang tak boleh kalah. Di pusingan tadi, saya pandang remeh pada dia. Lepas ni, saya akan guna sepenuh kekuatan supaya dia faham betapa besarnya jurang antara saya dan dia. Harry, jangan teruja sangat. Awak kena bertenang. Mereka tak suka pun dikalahkan. Jangan risau. Di pusingan akhir, saya takkan buat silap. Perlawanan ketiga, perlawanan penentuan. Kedua-dua pihak dah sedia ke? Perlawanan bermula. Fighter, lancarkan! Spin Fighter, dilancarkan! Firestorm, serang! Sky Knight, serang! Tenaga Sky Knight sangat berbeza dengan yang tadi. Nampaknya kali ini lebih mencabar. Ryan, mustahil kita kalahkannya dengan cara pertarungan biasa. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang? Guna serangan istimewa. Serangan istimewa? Betul tu. Masa untuk guna serangan terbaik saya. Fire Impact! Fire Impact? Okey, saya dah faham. Fire Impact! Tak sangka ada serangan istimewa. Nampaknya awak ada bakat. Tapi jangan ingat awak je yang ada. Aerial Rotation! Tak
Perhatian kepada semua pemain. Perhatian kepada semua pemain. Sila bawa energy spinner dan spin fighter anda ke tingkat 2 untuk proses pendaftaran. Saya ulangi, kepada semua pemain, sila bawa energy spinner dan spin fighter anda ke tingkat 2 untuk proses pendaftaran. Yang lewat tidak dilayan. Yang lewat tidak dilayan. Skylight. Nampaknya tak ada pemenang untuk hari ini. Harry, tunggu dulu. Hey Ryan, jangan ingat awak dah dimaafkan. Awak pandang rendah perlawanan spin fighter. Memang tak layak diberi muka. Mana ada saya pandang rendah perlawanan spin fighter? Jadi nama dia Ryan, ya. Memang macam ayah dia. Dan Harry ni pula. Bagus, bagus. Semua bagus. Firestorm, terima kasih ya. Nasib baik kita dapat keputusan seri tadi. Taklah Ryan, kalau perlawanan ni berterusan, hasilnya awak takkan sangka. Maksud awak, Harry akan menang? Mestilah dia menang. Jurang pengalaman dia antara awak berdua sangat jelas. Bukan itu maksud saya. Ini memang menyeronokkan. Harry, sekarang awak adalah sasaran pertama saya. Awak tunggu je lah. Saya datang. Alah, budak ni kan. Nampak terlalu bersemangat. Dah siap. Sekarang energy spinner dan spin fighter awak boleh disimpan dalam chip khas di tapak tangan ni. Bila energy spinner diperlukan, awak boleh keluarkannya nanti. Wah, hebatnya. Giliran awak, Ryan. Awak yang terakhir. Cepat naik mendaftar. Energy spinner nak didaftar Skyflame. Dan spin fighter saya Firestorm. Benda ni macam ni lah, Ryan. Energy spinner dan gasing awak memang tak dikeluarkan oleh persatuan. Menurut peraturan... Skyflame ni energy spinner yang ayah saya guna untuk sertai pertandingan spin fighter 15 tahun lalu. Apa pula bukan dikeluarkan persatuan? Wah, dari 15 tahun lalu betul-betul barang antik. Awak gunakan energy spinner ayah awak. Nanti kalau dia nak kembali bertanding, dia nak guna siapa punya pula? Ayah saya dah tak akan bertanding lagi. Sebab tu saya datang sini untuk cuba menang. Cuba menang untuk ayah dia? Boleh ke macam tu? Jadi macam tu rupanya. Kalau macam tu, kenapa tak cakap dari awal? 15 tahun lalu? Siapa ya? Oh, mungkin ke dia tu Aaron, bekas naib juara 15 tahun yang lalu tu. Awak kenal ayah saya? 15 tahun lalu, dia dianggap legenda. Tapi malangnya... Hei, jangan tukar topik. Guna energy spinner ayah awak untuk mendaftar tak selari dengan peraturan persatuan. Rasanya tak salah kalau kita buat kelonggaran. Profesor. Lambat laun mereka akan guna energy spinner mereka sendiri juga. Lagipun, peraturan ni ditetapkan untuk membolehkan pemain baru lebih cepat kuasai permainan. Apa kata kalau kali ni buat pengecualian? Bolehlah. Kalau profesor dah cakap macam tu, kami akan benarkannya. Baguslah. Terima kasih, Profesor. Lagipun cara ni lebih menarik. Tak seronok kalau terlalu ikut peraturan. Rasanya betul tak? Macam tu ke perangai Profesor tu? Boleh kita mulakan? Baiklah, berikan tangan awak. Dah siap. Terima kasih. Seronok pula. Semua dah selesai mendaftar. Saya akan umum peraturan pertandingan pemain baru. Di peringkat awal, awak perlu bertanding dalam 10 perlawanan. Kalau menang 7 perlawanan, layak masuk ke peringkat pusingan penyingkiran. Tapi, kalau awak kalah 4 perlawanan, awak tak layak untuk mara ke peringkat seterusnya.
Pihak lawan akan ditentukan secara rawak oleh sistem. Sila patuhi jadual perlawanan untuk setiap perlawanan. Lawan saya untuk perlawanan ke-7 ialah Harry. Bagus. Nampaknya keputusan perlawanan tadi kita tentukan di perlawanan. Wah, penatnya saya. Ryan, tak sangka boleh daftar perlawanan dengan Firestorm. Nasib baik Profesor tu tolong kita. Oh ya, Firestorm, saya nak tanyalah, apa hubungan awak dengan Profesor tu? Kenapa tiba-tiba tanya macam tu? Sebab Spin Fighter orang lain semua persatuan bagi. Tapi awak pula Profesor sendiri yang bagi, tahu tak? Jangan-jangan awak tak sama dengan yang lain. Entah awak ada kemahiran yang lebih dari Sonic Matrix. Saya dengar tau. Mana ada? Saya pun Spin Fighter persatuan juga. Sama macam Sonic Matrix. Mana ada yang istimewa? Ya ke? Saya ingat awak rapat dengan Profesor tu. Bolehlah awak bagi tahu rahsia tentang Spin Fighter. Oh ya. Dah lewat malam. Kenapa buka komputer? Lepas mendaftar, baru sedar. Ada banyak yang saya tak tahu tentang Spin Fighter. Jadi saya kena tanya ayah. Tanya ayah? Firestorm, kenapa? Firestorm, kenapa awak sembunyi? Hello, ini Institut Penyelidikan Spin Fighter. Profesor, mana ayah saya? Oh, Ryan rupanya. Cari ayah awak ke? Mana ayah saya? Ayah awak, saya dah ubah dia jadi Spin Fighter. Apa? Saya ambil dia jadi pembantu hanya untuk ubah dia jadi Spin Fighter. Kalau tak, dari mana kecerdasan Spin Fighter yang saya reka tercipta? Profesor, sampai hati awak. Memang dah melampau. Cepat ubah semula ayah Ryan sekarang. Ayah, tidak. Ryan, jangan sedih. Firestorm, jangan-jangan awak ni ayah saya. Ayah saya ni bukan ayah. Saya bukan ayah awak lah. Sakitlah. Tolong saya. Kenapa ketawa? Kenapa awak ketawa? Hey Firestorm, saya bergurau ajalah. Ayah Ryan keluar atas urusan kerja. Profesor, tak sangka Profesor suka bergurau kan? Rupanya awak berdua dah permainkan saya. Sampai hati. Siapa suruh percaya? Orang jadi gasing pun percaya. Haish. Awak ni senang sangat kena tipu. Tak seronoklah. Selamat tinggal. Nanti dulu. Ada apa? Ryan nak tingkatkan kemahiran. Sebab tu kami hubungi ayahnya. Dah ayah dia tak ada, Profesor lah ajar ada kemahiran pertarungan. Kalau nak belajar tentang Spin Fighter, pergi ke Spin Avenue. Spin Avenue? Wah, jadi inilah Spin Avenue. Banyak kedai bertema Spin Fighter. Menakjubkan lah. Itu kan... Spin Fighter. Kelab gasing berkembar. Saya ada 2 Spin Fighter. Kan bagus kalau dapat guna dua-dua. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Orang luar, jangan datang mengacau. Walaupun baru jadi pemain Spin Fighter, tapi tak perlulah panggil saya ni orang luar. Spin Avenue ni memang meriah. Tapi nak pergi mana untuk tingkatkan kemahiran? Saya kenal dia. Hai. Hello. Kita jumpa lagi. Nama saya. Awak Ryan. Macam mana awak tahu nama saya? Sebab awak terlalu mencuri perhatian semalam. Saya langsung tak berniat buat kecoh macam tu. Jadi, awak nak menang pertandingan tu demi ayah awak kan? Ya. Saya datang sini untuk tingkatkan kemahiran saya. Tapi... boleh tak awak tunjukkan saya sekitar Spin Avenue? Saya nak tahu tempat yang boleh tingkatkan kemahiran spin fighting saya. Boleh? Saya lapang. Jom ikut saya. Baguslah. Terima kasih. Awak ni memang baik hati. Spin Fighter bersama snooker. Spin Fighter lawan kereta kawalan jauh. Spin Fighter sebagai bowling. Spin Avenue ni menyeronokkan. Saya dah cuba banyak kedai tema. Semua sebab awak yang dah tolong saya.
Macam mana? Rasa ada belajar apa-apa tak? Saya rasa hari ni dah tingkatkan banyak kemahiran. Betul tak? Kan Firestorm? Ya, latihan tu memang membantu. Hai, tapi saya langsung tak dapat beraksi. Tahu tak? Pada asalnya saya memang nak pergi ke kelab gasing berkembar tu. Tapi saya ditendang keluar pula. Itu kedai gasing yang hanya spin fighter dan juga 2 energy spinner je yang boleh masuk ke sana. 2 energy spinner? Habis tu Sky Flame saya. Sky Flame awak patutnya cuma ada 1 energy spinner. Tapi saya ada 2 spin fighter, Firestorm dan juga Sonic Matrix. 1 spinner juga boleh lancarkan 2 spin fighter. Betul ke? Boleh awak ajar saya tak? Kalau cuma ajar, bosanlah saya. Ryan, jom bertarung dengan saya. Boleh je. Aurora Wings. Mari kita mulakan. Spin fighter lancarkan. Spin fighter lancarkan. Baiklah Ryan, lancarkan yang kedua. Baiklah. Hati-hati. Sonic Matrix. Awak tu terlalu fokus pada sasaran. Awak terlepas masa yang sesuai untuk serang. Awak kena faham, ada 1 gasing lebih banyak dari lawan. Boleh berikan awak 1 kelebihan yang besar. Saya dah faham. Kita main sekali lagi. Spin fighter lancarkan. Spin fighter lancarkan. Kali ini kita lancarkan Firestorm seawal yang mungkin ya. Terlalu awal. Ryan, tembak. Tenaga hampir melimpah. Spin fighter lancarkan. Haha, Sonic Matrix, saya datang. Firestorm, apa awak buat ni? Tenaga terlalu kuat, saya tak dapat kawan. Sonic Matrix. Sikit je lagi. Saya hampir terkeluar. Ini bukan masa untuk melamun. Jangan ingat awak boleh buat saya tercampak. Itu tak semestinya. Tenaga awak terlalu banyak melimpah. Apa? Ryan, awak ni terburu-buru. Awak kena bertenang dan sasar dengan baik. Kena bertenang. Ryan. Ryan, jangan mengalah. Cuba lagi. 1 pusingan lagi. Kali ini saya mesti akan buat lebih baik. Okey, kita lawan. Ryan, bersedia ya? Sekarang masanya. Alamak! Ryan! Sonic Matrix, bertahan ya. Spin fighter dilancarkan. Tak boleh lari.
spin fighting ni menyeronokkan. Tahniah Ryan. Dan akhirnya, awak berjaya buat tembakan berganda. Saya gembira sangat. Ini semua sebab... oh ya, saya tak tanya pun nama awak tadi. Nama saya Mika. Dan mulai hari ni, kita berdua kawan. Boleh Ryan? Ya, kita kawan.